Gold drop hampir 400 pip apabila news NFP dikeluarkan pada jam 9.30 malam 11 Februari 2026. Okey, apa yang menariknya NFP kali ini apabila data yang dikeluarkan ternyata jauh meleset daripada sasaran pasaran. Kalau korang boleh perhatikan dekat bawah ni, sasaran pasaran merupakan 66,000 untuk data yang bakal dikeluarkan pada malam ini. Berbanding data aktual yang dikeluarkan 130,000 pekerjaan. So nak bagi korang faham apa situasi yang berlaku sekarang ni, ini merupakan data pekerjaan baru yang diwujudkan di Amerika Syarikat. So nak bagi faham apa fokus ni sebut, dia menjangkakan bahawa 66,000 pekerjaan baru bakal diwujudkan pada bulan ini. Namun sebaliknya, bila actual data keluar 130,000 memberi maksud bahawa persekitaran ekonomi di US semakin baik dan itu menyebabkan mata wang USD mengukuh pada malam tadi. Okey, apa maksud tersirat di sebalik pengumuman data pekerja yang dikeluarkan pada malam tadi? Kenapa USD mengukuh apabila data dikeluarkan? Bila banyak pekerjaan baru diwujudkan, itu bermaksud persekitaran ekonomi yang baik, pengangguran semakin berkurang dan itu menyuntik keyakinan pelabur untuk menyuntik pelaburan ke dalam sesebuah negara tersebut. So secara psikologinya, bila USD strong maka gold akan terkena tempias. Semalam gold drop hampir 400 pip apabila data dikeluarkan. So sekarang korang dah faham ke tidak kenapa NFP malam tadi menyebabkan gold drop sehingga 400 pip? Kalau korang dah faham, komen faham di ruangan bawah.